Kawan-kawan, letak kotak di atas ni. Pesakit ini telah mengalami luka di tapak tangan dan kepala. Kami akan menunjukkan bantu mula untuk luka di kepala dan tapak tangan. Pertama, cuci luka dengan kapas dan air. Seterusnya, letak ubat antiseptik di luka mangsa. Letakkan bebat di atas tempat luka mangsa. Lipat penghujung kain anduh. Letakkan pergelangan tangan mangsa di atas kain anduh. Bawa penghujung kain anduh di atas pergelangan tangan mangsa. Sementara membuat anduh di tangan, kita membuat balut cicit. Matikan ikatan kain anduh di tangan dengan ikatan buku sila. Kemaskan ikatan. Setelah siap, letakkan balutan cincin di atas luka. Letakkan kain anduh di atas kepala. Ikatkan dengan ikatan buku sila. Bawa lebihan kain ke depan dahi mangsa dan ikat dengan ikatan buku sila. Kemaskan ikatan. Lepas ini, kami akan membawa pesakit ke klinik ataupun hospital yang berhampiran untuk mendapatkan rawatan selanjutnya. Sekian sahaja daripada kami.